Okey. Israel babi. Mukimak motherfucker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Khairul Hafiz bin Hassan selaku penganjur 500 pelayaran Kelantan untuk Gaza yang berlangsung pada 10 Oktober 2025 bertempat di Jeti Pulau Pisang hingga ke Lembah Sirih, Padang Pasir Lembah Sirih. Di sini saya ingin menegaskan beberapa perkara. Pertama, berkaitan dengan isu prop ataupun penggunaan bendera Israel yang berlaku semasa sketsa yang telah diadakan di Lembah Sirih tempoh hari. Saya ingin menjelaskan bahawasanya itu adalah satu sketsa lakonan semula apa yang telah berlaku kepada saudara kita peserta Global Sumut Flotilla yang telah ditawan di perairan pantai Gaza. Tidak ada mana-mana ataupun tidak ada niat untuk mengagung-agungkan bendera ini kerana kami hanyalah ingin menunjukkan bahawasanya keganasan Israel yang menawan Gaza dan juga Palestin. Untuk makluman semua, Palestin, negara besar itu telah pun tinggal hanya di Gaza sahaja. Banyak lagi bendera-bendera Israel yang telah terkibar di negara Palestin. Jadi, jom sama-sama kita menaikkan semula semangat dan juga sokongan kita kepada umat Islam Palestin agar bendera-bendera ini dijatuhkan dan negara Palestin kembali kepada mereka dan mereka merdeka daripada kesesaran Zionis Israel. Dan saya juga ingin menegaskan sekali lagi, tiada mana-mana parti politik baik kerajaan negeri ataupun pusat yang memberi sumbangan moral ataupun bajet kepada program ini. Program ini dilakukan 100% daripada orang awam dan juga sumbangan-sumbangan daripada company-company syarikat, individu terlibat dengan mana-mana parti. Dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya mereka-mereka yang tidak mengikuti daripada awal sampai akhir tentang macam mana kami buat soft live daripada awal sampai akhir sampai kita buat satu sketsa. Dan sketsa itu menggunakan prop bendera Israel dan 5 orang sebagai pelakon tentera Israel. Untuk makluman semua, bot Israel ini yang digunakan ini tidak berkeliaran di Sungai Kelantan, hanya duration 6 minit saja. Mereka berkibar untuk menunjukkan mereka menyerang bot-bot peserta Global Sumut Flotilla. Selepas daripada 6 minit, habis saja nyanyian daripada penyanyi kita, 3 beradik, bendera itu dicabut dan ustaz baca doa kunut nazilah. Dan dalam masa sama, simbolik Tuhan menghantarkan bantuan dengan kilat dan peti, mereka telah pun mati di pentas tersebut. Tidak ada apa-apa niat untuk mengibarkan bendera itu. Itu hanya adalah lakonan dan sketsa semata-mata. Saya juga memohon maaf sekiranya mana-mana netizen ataupun orang awam yang tidak mengikuti secara awal salah faham itu. Saya memohon maaf dan bolehlah menonton secara awal apa yang kita lakukan. Saya juga akan memastikan perkara ini akan dipertanggungjawabkan oleh saya sebagai penganjur. InsyaAllah saya akan kerjasama baik untuk semua pihak berkuasa ataupun kerajaan yang ingin mengambil statement ataupun kenyataan daripada saya. Itu sahaja. Terima kasih Jihad Media untuk Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.